memilih hidup berpegang teguh dengan ajaran agama, maka hukumnya wajib. Ada orang dia bermain-main dengan agama, masjid pun dia tak tinggal, tapi maksiat yang lain pun dia buat juga. Masjid tak tinggal tuan-tuan, tapi bila kita tengok di rumah dia, anak isterinya tidak menutup aurat. Kan bercanggah tu. Ada yang setengah-setengah fashion pula. Masjid tak tinggal, setengah-setengahnya, tuan-tuan sekalian, tobat, setengah-setengahnya AJK masjid, tapi terlibat dengan beli nombor ekor. Ni bukan Sungai Tekam sini, Sungai Tekam di Jerman. Beli nombor ekor, tak ada masalah. Dia rasa macam nombor ekor tu tak ada apa-apa. Beli nombor ekor, ya, sambil-sambil beli nombor ekor, balik penat tengah hari, pergi semayang Zuhur lah masjid. Dia pergi semayang masjid, tak ada masalah. Bawa nombor ekor lah poket. Kan? Tu yang jadi bila test semayang tu, rokok-rokok tu, ya, dengan tidak semena-mena, rokok pun keluar, nombor ekor pun susul keluar sekali. Ya. Rokok keluar, tahanlah rokok tu berat, nombor ekor tu dia ringan kan. Bila dia keluar sekali tu, kipas angin akan tiup. Bila tiup tu tak ada nak tangkap, kertas nombor ekor tu lepas ke depan tu imam. Tok imam pun bila tengok pasal rokok tu, ini yang siapa punya, yang aku ada dalam poket, kata dia. Rupanya tok imam main nombor ekor juga. Tuan-tuan, kita keliru dalam hidup, keliru. Kata Dr. Fathiyakan, seorang ulama yang cukup alim, ya, dia kata manusia ni, dalam kitab dia, apa erti saya menganut Islam. Allah, tuan-tuan kena baca kitab ni. Adik-adik ni kena baca ni kitab Apa Erti Saya Menganut Islam. Kitab ni banyak terjemahan di Malaysia ini, ya. Tajuk dia Apa Erti Saya Menganut Islam. Dia buat tajuk persoalan tu, kemudian dia hurai. Dalam kitab dia, dia sebut manusia ni terbahagi salah satu daripada 3 golongan. Dia sebut yang pertama, sinfun ya'ishu lid dunya. Satu golongan manusia ni hidupnya dinisbahkan kepada dunia. Tuan-tuan, saya sebut benda ni, kita ambil pengajaran bersama. Bukan nak tengok orang lain, bukan nak tengok orang tu. Bila sebut ni, orang tu lah orang tu, jiran kita lah tu, bukan kita. Dia nak nampak orang lain. Kena tengok kita. Saya tengok diri saya, tuan-tuan kena tengok diri tuan-tuan. Tuan-tuan, masa hidup kita tak lama, ya. Masa hidup kita tak lama. Kata setengah ulama, hidup umur umat manusia ni di antara maghrib sampai isyak. Nabi SAW sebut, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku di antara 60 sampai 70. 60 sampai 70, tuan-tuan, itu kebiasaan umur umat Nabi Muhammad SAW. Boleh jadi, tuan-tuan, ni setengahnya boleh jadilah. Boleh jadi esok meninggal, boleh jadi. Boleh jadi pukul 12, pukul tidur, pukul 1, sesak apa, meninggal. Esok Ustaz Mazin telefon, Ustaz, kenal Tok Empat ya semalam tu sampai dah masa dia, Ustaz. Siapa tahu, kita tak tahu, ya? Boleh jadi hajar yang duduk sandar kat tiang tu, boleh jadi 2 hari lagi, ya? Saya boleh jadi 50 tahun lagi. Mana tahu, kita tak tahu ini umur Allah, tuan-tuan. Saya demas seminggu ni, tuan-tuan ni, seminggu ni. Tapi dah janji awal dengan beliau ni. Saya kata kat Ustaz Azir, saya nak lari jugalah, demam-demam pun nak lari, ya. Sebab kita pun anak peneroka, pernah terlibat dengan beliau, ya. Ni dah tak duduk di Felda ni, dia apa ni, tak jumpa lama dengan beliau ni. Baik, saya demam seminggu ni, ibu-ibu sekalian, ni saya sebut realiti. Ya, saya sebut ini pengalaman. Saya duk berasa sebelum ni memang pernah demam, tapi tak seteruk ini. Kali ni demam 3-4 hari tu, memang kepala saya cukup rusing. Saya duk fikir tentang kematian. Sampai tidur malam terjaga, mangkit duduk bersila. Barangkali aku ni nak habis umur dah. Bila fikir nak mati tu, tidur pun tak lena. Bangun-bangun, dia ambil wuduk, semayang tu, tuan-tuan, duduk atas tikar sejadah tu. Boleh jadi nak mati sungguh dah aku ni. Saya tak fikir benda lain, saya fikir nak mati. Kemudian fikir duk paksa diri, semayang lah lagi. Boleh jadi nilah dah, satgi mati menyesal.
Tapi tak semayang juga. Semayang sekali tu, lepas tu dia jadi malas. Tapi fikir kematian tu saya nak sebut. Tapi kata orang tu, orang yang duk fikir mati ni biasa dia lambat mati. Tuan-tuan yang tak fikir mati ni kena beringat. Jangan awak main. Awak kita ni kadang-kadang tak mati ni, apa menyebabkan balik boleh mati ni. Tapi kalau kita duk fikir mati, kata orang tua lah. Ada orang tua musik saya malah, dia tu, Ustaz, cuba buat gini. Buat gini, dia kata kalau nampak kecil tu, memang nak mati semua. Ni kata orang tua, apa ni, orang tua dalam musik. Dia kata petua orang dulu-dulu. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, tak rugi kita ingat mati. Kafa billahi muhibban wa bil qur'ani mu'nisan wa bil mauti mau'izan. Kata Fudail bin Iyad, cukuplah Allah itu sebagai kekasih, cukuplah bagi diriku Al-Quran itu sebagai penghibur, cukuplah bagi diriku mati itu sebagai satu peringatan. Tuan-tuan, baru ni seorang sahabat saya mati. Sahabat saya ni, Allahu Rabbi, malam tu pukul 12.30 saya baca talqin di kubur, di jenazah. Dia meninggal, kita baca talqin. Pergi semayang jenazah ni, pukul 12 tu ramai orang semayang jenazah kat dia. Saya sembang dengan satu orang datuk yang duduk di taman tu. Dia kata, Ustaz, ni ramai ni. Dia kata, ni tak sangka ramai. Orang ni orang baik, Ustaz, baik. Dia kata. Saya kata, saya tak kenal lama. Saya duduk Bentong 2 tahun. Tapi 2 tahun saya duduk tu, saya kenal dia peringkat awal saya duduk. Di mana kuliah saya pergi dan kuliah orang lain pun, memang masjid kuliah pengajian ni dia tak tinggal, tuan-tuan. Dia tak tinggal. Pergi kuliah ni bawa buku, bawa kitab. Kalau dia duduk di situ, di situlah dia duduk. Orang lain tak duduk situ, memang dia lah. Orang kerja kerajaan, buat kuliah di jabatan. Di jabatan dia pejabat dia. Kerusi nombor 2 tu dia duduk. Orang lain tak duduk, memang situlah tempat dia. Bila dia meninggal tu, saya ternyia-nyia sangat. Saya duk teringat, saya kata orang baik mati. Tuan-tuan tengok orang baik mati. Dia mati meninggalkan kesan, orang duk sebut-sebut tentang dia. Kita kadang-kadang penyakit di Felda ni, kenuri je nak ramai, mati tak cara. Ni bukan Felda sini, Felda tempat lain ni. Kadang-kadang kenuri bukan main lagi nak ramai. Tu yang buat karaoke belak-belak tu. Tuan-tuan, menyanyi, Islam tak larang hiburan, Islam tak larang karaoke. Tapi karaoke hiburan yang macam mana? Ni kita kena nilai balik, kena tengok. Islam tak larang main, Islam tak larang riadah, Islam tak larang sukan. Satu orang pernah tanya Mufti Mesir sekarang ni, Dr. Ali Jumaah. Dia tanya, wahai doktor, apakah hukum main catur? Doktor ni kata, aku nak jawab ni bukan main catur saja, bahkan main semua-semua. Main bola, main futsal, main hoki, main dam, mainlah apa benda pun, termasuk dalam seni-seni hiburan-hiburan ni. Dia kata mesti meraihkan 3 perkara. Yang pertamanya, dalam permainan tersebut tidak ada unsur-unsur perjudian. Ini jelas, tuan-tuan. Bila kita membicarakan indahnya hidup bersyariat, jangan kita mempermainkan agama. Jangan kita mempermainkan agama. Jangan kita rasa agama ni yang mana sesuai kita ambil, yang tak sesuai kita tinggal. Jangan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah Ta'ala sebut, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam ini secara keseluruhannya. Apa yang Islam kata tentang sukan? Ayuh, mari bersama kita lihat apa yang Nabi SAW sebut tentang sukan. Nabi sebut dalam satu hadis, al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Nabi kata orang beriman yang kuat, yang sehat tubuh badannya, yang sehat, yang kuat, yang semangat, lebih dikasihi dan lebih dicintai di sisi Allah daripada orang mukmin yang lemah. A mukmin, B pun mukmin juga. Tapi A ni kuat, B ni lemah. Bandingan A dan B ni di sisi Allah, A yang mukmin kuat ni lebih dikasihi dan lebih dicintai di sisi Allah. Kenapa dia sihat, dia kuat?
kerana dia mengamalkan